Jadi malam ini saya cuma akan membacakan sepotong ayat, yang mana ayat ni saya sudah kongsi di beberapa buah masjid dan beberapa buah surau, untuk memperingati akan satu perkara yang disebut sebagai perjanjian ataupun persetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel, yang mana ayat ini merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Al-Baqarah ayat yang ke-40. Di dalam firman Allah yang baru saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah kami kurniakan kepada kamu, yang telah kami beri dan anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janji kamu terhadapku, nescaya aku akan penuhi janjiku terhadapmu, dan kepadakulah sebaiknya kamu tunduk dan takut. Dalam ayat ini sebenarnya ada kisah mengenai perjanjian ataupun persetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel, yang mana Allah memulakan ayat ini dengan satu seruan, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini adalah sebenarnya ayat yang berbentuk perintah ataupun berbentuk ajakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kepada Bani Israel agar mereka melakukan 3 perkara. Yang pertama ialah untuk mengajak mereka kembali kepada agama Islam. Yang kedua, seruan ini untuk mengajak mereka memperakui dan meyakini akan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dan yang ketiga, seruan dan ajakan ini ialah untuk menggerakkan sanubari, menggerakkan hati dan perasaan mereka dengan menyebut nama nenek moyang mereka, iaitu Israel, merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi itu adalah 3 perkara asas yang terkandung dalam ajakan dan seruan Allah dengan menggunakan tema Ya Bani Israel. Seolah-olah seruan ini sama atau senada dengan kita menyebut, wahai anak hamba-hamba yang soleh dan taat, ikutilah nenek moyang kamu dalam mengikuti hal-hal yang baik dan perkara-perkara yang hak. Jadi kita sebut mereka sebagai anak hamba-hamba yang baik, dan kita sebut mereka sebagai anak hamba-hamba yang soleh, kemudian memperingati dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh nenek moyang mereka, iaitu sukakan kebenaran, sukakan kebaikan, dan suka mengikuti perkara-perkara yang hak. Seolah-olah kita juga boleh mengatakan, wahai anak-anak orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tu dah memang anak-anak orang yang beriman, mempunyai sifat-sifat keimanan, kemudian ajakan dan seruan tu supaya mereka bertakwa. Lagi bagus, lagi cantik seni seruan dan seni ajakan. Ataupun kita kata, wahai anak-anak orang yang dermawan, mendermalah kamu setakat kemampuan yang kamu ada dan miliki. Dia tu dah memang anak orang dermawan, kita seru dia pula supaya menderma. Dua-dua memiliki seni ajakan dan dakwah yang baik. Ataupun kita katakan, wahai anak-anak orang yang alim, menuntutlah kamu akan ilmu di mana saja kamu berada. Mereka tu dah memang anak-anak orang yang alim. Gesaan dan saranan kita supaya mereka menuntut ilmu. Kita nak suruh mereka dengan ajakan dan seruan supaya buat benda yang baik dengan teknik dan kaedah memperingatkan tentang kebaikan bapa-bapa dan nenek moyang mereka. Ini adalah satu seni yang cukup baik di dalam agama kita. Sebenarnya kalau kita memperhatikan antara ayat-ayat yang senadar dan semisal dengan ayat tadi ialah yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura, iaitu anak cucu ataupun zuriat-zuriat mereka-mereka yang kami bawa bersama di dalam kapal ataupun bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia merujuk kepada Nabi Nuh adalah seorang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua elemen yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang zuriat-zuriat, anak-anak cucu, mereka-mereka yang pernah dibawa bersama di dalam kapal Nabi Nuh dulu. Lalu diperingatkan, rentetan relate daripada perkara peringatan tersebut, dia sebut antara sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Nuh tadi ialah hamba yang suka bersyukur. Seolah-olah nak suruh zuriat-zuriat, anak cucu yang duduk atas kapal juga mewarisi, meniru sifat dan perangai yang ada pada diri Nabi Nuh, iaitu menjadi manusia-manusia yang suka mensyukuri akan pemberian-pemberian dan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara teknik dan gaya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sendiri. Satu lagi persoalan ialah bila merujuk kepada Bani Israel. Bila kita sebut Bani Israel, mereka adalah anak-anak Israel, dan sedia maklum bagi kita Israel merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Mungkin di sana ada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat atau pendengar-pendengar di luar sana sering meragukan bukti-bukti ataupun nas-nas yang sahih dan jelas berkaitan merujuk bahawa sememangnya Nabi Allah Yaqub alaihi salam itu Israel, kerana sering yang dibangkitkan melalui sumber-sumber seperti Taurat. Sebenarnya kalau kita mengkaji dan menganalisis nas-nas yang terdapat di dalam agama kita sendiri, terutama hadis-hadis sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang membenarkan perkara ini. Yang pertama ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam besar hadis, iaitu Imam Abu Daud At-Tayalisi. Bila saya sebut Imam Abu Daud At-Tayalisi, dia bukan merujuk kepada Imam Abu Daud yang karang Sunan Sittah tu. Yang kata Sunan Abu Daud tu Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud. Yang ni nama dia berkebetulan sama, Abu Daud At-Tayalisi, lebih dikenali sebagai Imam Tayalisi. Dia juga adalah seorang imam besar dalam periwayatan ilmu hadis. Jadi dalam periwayatan beliau ada sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Abdul Hamid bin Bahram an Syahri ibnu Hausyab qala Haddatsani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala hadarat isabatal yahud Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum hal ta'lamuna anna Ya'qub Israel faqalu Allahumma na'am. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami seorang individu yang bernama Abdul Hamid bin Bahram, yang mana Abdul Hamid bin Bahram mendapatkan daripada seorang individu lain yang bernama Syahri ibnu Hausyab. Syahri ibnu Hausyab berkata, sesungguhnya aku mendengar daripada Abdullah ibnu Abbas. Siapa dia Abdullah ibnu Abbas? Dia merupakan sahabat besar Nabi, di samping keberadaan dan kedudukan dia sebagai sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh Ibnu Abbas? Hadarat isabata minal yahud Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang satu kelompok ataupun satu golongan daripada kumpulan orang-orang Yahudi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari satu kumpulan, satu kelompok Yahudi. Faqala lahum, lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, hal ta'lamuna anna Ya'qub Israel. Adakah kamu mengetahui bahawa Nabi Allah Yaqub alaihi salam itu adalah Israel?
Qalu, lalu mereka berkata, Allahumma na'am, ya Allah, demi Allah, benarlah perkataan kamu. Bila Nabi kata bahawa Nabi Yaqub itu merujuk kepada Israel, mereka membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Allahumma syhad, demi Allah, persaksikanlah. Maksudnya peristiwa ini benar-benar berlaku sebagaimana periwayatan yang sampai daripada Ibnu Abbas, dan dalam kes ataupun isu ini bahawa Rasulullah membenarkan merujuknya perkataan ataupun pengistilahan Israel kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ada satu lagi seorang imam, iaitu Imam Al-A'mashi, yang mana beliau meriwayatkan daripada Ismail ibnu Raujah, dan Ismail ibnu Raujah meriwayatkan daripada Umar. Umar di sini bukan merujuk Umar sahabat, tetapi maula kepada Abdullah ibnu Abbas. Maula ni kita katakan pembantu kepada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas, beliau menyebut makna bagi Israel ialah sama dengan bahasa Arab Abdullah, iaitu hamba Allah. Isra bermaksud hamba, il itu bermaksud Tuhan, hamba Tuhan ataupun Abdullah. Baik, itu tentang ya Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Di sini Allah mengajak Bani Israel supaya mereka merenung dan berfikir kembali. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini akan nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi, Allah pernah kurniakan dan anugerahkan kepada mereka. Dalam isu ini ada beberapa periwayatan, antaranya riwayat daripada Mujahid, salah seorang imam besar. Imam Mujahid mengatakan bahawa nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah bersentuhan dengan ayat tadi terarah kepada 4 perkara yang utama. Yang pertama ialah tentang Allah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan bala tenteranya sewaktu mereka mengeluarkan diri mereka daripada bumi Mesir dahulu, melarikan diri daripada Fir'aun dan bala-bala tenteranya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai the promised land, iaitu bumi Kanaan, bumi Palestin dan bumi Israel sekarang. Jadi dalam peristiwa tersebut sedia maklum bagi kita, Allah memberikan mukjizat yang cukup besar kepada Nabi Allah Musa dengan dipukul atau dipalunya tongkat tersebut sehingga tongkat tersebut mampu membelah lautan. Jadi akibat pukulan tersebut laut terbelah dua. Melalui jalan dan lorongan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel berjaya menyelamatkan diri mereka daripada kejaran tentera-tentera Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan mata-mata mereka sendiri menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam hal ini Allah merakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 49 dan 50, yang mana Allah berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah peristiwa ketika mana kami menyelamatkan kamu, hai Bani Israel, daripada Fir'aun dan bala-bala tenteranya, yasumunakum su'al azab, yang menimpakan mereka ke atas kamu penderitaan dan penyiksaan yang cukup berat. Sementara kita faham keadaan Bani Israel sewaktu mereka di bawah naungan pemerintahan Fir'aun di bumi Mesir. Bani Israel ini menjadi mangsa perbudakan. Bani Israel hanya menjadi pekerja-pekerja. Bani Israel hanya menjadi buruh-buruh. Bani Israel hanya menjadi kuli-kuli bagi pemerintahan Fir'aun. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kekejaman lain Fir'aun terhadap Bani Israel, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu.
mana-mana anak lelaki Bani Israel habis dibunuhnya, habis dibantainya, dan anak-anak perempuan pula dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dalam hal tersebut sesungguhnya itu adalah ujian ataupun bala yang cukup besar yang telah Allah timpakan ke atas kamu wahai Bani Israel. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ketika mana kami belahkan laut itu terbelah dua dan kami menyelamatkan kamu daripada hal tersebut. Wa aghraqna ala fir'aun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Wa antum tanzurun. Dalam keadaan mata-mata kamu sendiri menyaksikan peristiwa tersebut benar-benar berlaku dan terjadi. Inilah antara nikmat pertama yang Allah bagi kepada Bani Israel, diselamatkan oleh Allah melalui dorongan ataupun hentaman dan paluan tongkat Nabi Allah Musa tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 57, yang mana Allah berfirman, wa zallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi kamu dengan awan gemawan. Dahulu bila mereka selamat sampai ke semenanjung Sinai, memanglah dua-dua bumi sebelum dan selepas tu bumi berpadang pasir. Duduk di Mesir pun berpadang pasir, sampai di semenanjung Sinai pun berpadang pasir. Jadi soal padang pasir, dua-dua panas, dua-dua tandus, dua-dua kering. Tetapi yang jadi isu ialah sewaktu keberadaan mereka di bawah pemerintahan Fir'aun, mereka tinggal di sebuah kota yang bertaraf metropolitan, sebuah kota yang bertaraf hebat pada waktu tersebut. Tetapi bila mereka selamat daripada Fir'aun dan bala tentera dia, bentuk muka bumi yang baru mereka hadapi ni adalah yang gersang, yang kering, yang kontang, yang berbukit bukau, sukar nak mencari walaupun satu pohon pokok. Dan ini ada perbezaan. Kalau tadi contoh duduk di Mesir, walaupun jadi hamba, walaupun jadi kuli duduk kota metropolitan, samalah macam orang kampung dia nak action sikit bekerja di Johor Bahru, orang kampung dia nak action sikit bekerja di KL, walaupun dia kerja di KL jadi guard je, walaupun dia kerja di Johor jadi tukang cuci je. Tanya hang duduk mana ni? Oh, aku kerja KL. Dia nak sebut juga KL dia tu. Jadi dia bangga walaupun duduk KL, dia bangga dengan kerja dia, walaupun dia duduk tu nak menggambarkan dia duduk di kota besar, walaupun dia melarat, walaupun dia merempat. Tapi yang ni berbeza. Bila keadaan cuaca tu panas terik, mereka mula mengadukan kepada Nabi Allah Musa. Dan nikmat kedua sampai pada mereka dalam bentuk Allah menaungi mereka dengan awan. Al-Ghamam ni jamak daripada perkataan ghamamah, awan-awan gemawan yang keadaan dia lebih putih daripada awan biasa. Jadi setiap kali mereka menuju ke satu tempat melakukan perjalanan, awan ni akan mengikut dan menyertai mereka. Kok mana mereka pi, awan ni ada kok atas menaungi. Pi kok kanan pun awan tu pi kok kanan, pi kok kiri pun awan tu akan pi kok kiri. Jadi bentuk awan ni berbeza. Salah satu imam tafsir meriwayatkan bahawa awan ini lebih putih daripada awan biasa dan baunya lebih semerbak daripada bau-bau yang ada. Dan ada juga seorang imam meriwayatkan bahawa awan bentuk ini belum pernah terjadi, tetapi dibawakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kurang awan bentuk ini dalam satu peristiwa semasa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dulu, iaitu sewaktu peristiwa perang Badar, yang mana Allah datangkan awan ini untuk menaungi tentera-tentera Islam. Di samping melalui awan-awan inilah turunnya malaikat-malaikat yang dikatakan turut sama membantu Rasulullah dan para sahabat dalam misi memenangi perang Badar. Itu antara riwayat yang terdapat di dalam kumpulan-kumpulan tafsir-tafsir yang pernah dihasilkan oleh ulama-ulama Islam. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga bersambungan dengan ayat tadi, wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kamu bentuk makanan, iaitu satu diistilahkan sebagai manna, yang kedua disebut sebagai salwa. Bila berjalan, bila bermusafir, bila mengembara ni, perut juga perlu diisi. Manusia biasa sememangnya akan datang sifat lapar dia. Jadi bila lapar nakkan makanan.
keadaan muka bumi pula macam tu, bukan boleh bercucuk tanam dan sebagainya. Lalu Allah kurniakan pada mereka sebaik-baik makanan yang disebut manna wassalwa. Manna ni kebanyakan ulama mentafsirkan lebih menjurus kepada bentuk madu, yang mana warna dia lebih putih daripada susu dan rasa dia lebih manis daripada madu. Dia bentuk cecair yang lekit dan likat, yang mana dia turun ni menempati pada daun-daun pada pokok. Jadi dia turun tu melekat pada daun-daun, kita pergi kat pokok tu getih, tahu getih, cabut daun tu kemudian makan benda tu. Dan ada juga ulama tafsir yang kata benda ni hanya turun pada sejenis pohon yang disebut pohon zanjabil. Pohon zanjabil, wallahu alam lah mana yang betul, adakah pengkhususan turun hanya pada pohon zanjabil sebagaimana periwayatan ulama tadi, atau sememangnya dia turun pada jenis-jenis pokok ataupun daun-daun yang lain. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui akan keberadaan hal tersebut. Manakala salwa pula ialah macam sejenis burung. Dan kalau tok guru kita di sebelah Nusantara ni, kawasan Indonesia dengan Malaysia ni, mereka memperumpamakan salwa ni ialah hampir sama ataupun mirip dengan burung puyuh kita, burung puyuh. Jadi burung-burung ni turun dijadikan sebagai makanan 2 kali dalam masa 1 hari. Satu waktu pagi dan yang kedua hampir matahari terbenam. Waktu pagi itu dia akan keluar sejak terbit sampai waktu isyraq. Kalau kita hari ni buat bandingan, start saja masuk nak terbit matahari sampai waktu isyraq, keluar benda-benda tadi, burung-burung tadi, untuk dijadikan makanan bagi Bani Israel. Yang kedua, bila matahari nak terbenam sekali lagi, 2 kali. Okey, itu berkaitan dengan nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat ialah bila mana mereka kehausan. Dah tadi lapar, ni dahaga pula, standard lah dah. Waktu ni lah Allah rakam dalam Al-Baqarah ayat yang ke-60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'ainan qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Dan ingatlah peristiwa ketika mana Nabi Allah Musa memohon kepada kaumnya akan kehausan mereka, iaitu mereka menginginkan air. Faqul nadribu, dan diserukan kepada Nabi Musa supaya dia menggunakan tongkat tadi, tongkat yang sama yang pernah digunakan oleh Nabi Musa untuk memalu dan menghentam lautan dalam bentuk air. Kali ini Allah tunjukkan pula melalui tongkat yang sama, kali ini bukan hentam air dah, hentam batu. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kalau ikut logik dan rasional, kayu bertemu dengan batu ni pecah batu ke patah kayu? Logik biasalah. Kalau logik biasa patah kayu lah kan. Tapi sebab mukjizat Nabi Allah Musa, bukan tongkat Nabi Musa tu yang patah, tetapi batu tadi mengeluarkan 12 pancaran mata air. Fanfajarat, terbitlah, memerciklah. Isna asyara tadi, fanfajarat min husnata asyarata aina tadi, memancarkan 12 mata air. Jadi bab 12 mata air ni banyak periwayatan. Cuma malam ni kita sebut beberapa periwayat. Maksudnya, adakah yang disebutkan yang dipukul oleh Nabi Allah Musa tu batu yang sememangnya asli dan melekat pada mana-mana bukit atau gunung, atau batu yang berasingan daripada mana-mana bukit ataupun gunung? Kalaulah melihat kepada yang berada di Mesir, bagi mereka yang pernah berziarah mungkin, melawat mungkin, melacung mungkin ke negeri Mesir, lebih-lebih lagi dominan kepada student-student yang memang belajar di Mesir. Kalau kita berziarah ke Semenanjung Sinai, di situ ada satu bukit ataupun satu gunung, kita kata gunung yang macam tu. Di tepi gunung atau bukit tu dia ada dalam bentuk menegak, dia macam torehan, serap 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 sebanyak 12. Tapi kering dah lah sekarang ni. Jadi hatu asli duduk di bukit, hatu asli duduk di gunung. Jadi dikatakan itulah 12 mata air yang merujuk kepada peristiwa tongkat Nabi Allah Musa pukul dulu. Tu wallahu alam lah, hatu ke hatu cuma memang semula jadi atau kebetulan macam tu, wallahu alam. Tapi disebutkan oleh orang-orang Arab sekitar tu pun itulah merujuk kepada 12 air Nabi Allah Musa dan kaum-kaum dia dulu. Dan periwayatan-periwayatan yang kita jumpa dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, memang banyak periwayatan. Antaranya disebut bahawa batu tu yang pertama memang dibawa sekali ketika mereka melarikan diri daripada Fir'aun lagi.
Batu tu bukan ambil batu di semenanjung Sinai, tapi memang batu yang sedia ada pada mereka, yang mereka bawa lari semasa mereka keluar daripada kejaran Fir'aun lagi. Batu tu ukuran dia katanya 1 hasta kali 1 hasta, 1 hasta kali 1 hasta. Okey, batu tu berbentuk 4 segi, yang mana bila mereka ni haus, Nabi Allah Musa akan pukul batu tadi, dia 4 segi tu akan terpancar 12 mata air. Setiap bucu batu tu akan mengeluarkan 3 mata air. Kita kata batu 4 segi, bila pukul, kok ni keluar 3 mata air, kok ni 3, kok ni 3, kok ni 3, 4 kali 3 12 mata air. Ni tentang persoalan batu. Biarlah dia keluar lagu mana, dia keluar confirm 12. Tapi riwayat pertama kata batu ni dibawa daripada bumi Mesir lagi. Yang kedua, riwayat kata bumi ni Nabi Musa waktu turun sewaktu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas bukit Tur Sina dulu. Kan bila mereka selamat tu Allah panggil Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Jadi Nabi Musa turun tu bukan sekadar bawa 10 commandment, bahkan sekali dengan batu tersebut. Jadi batu itulah yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan air. Dan batu tu selalu dibawa bersama bila mereka nak berjalan, mereka letak di atas belakang seekor lembu. Batu tu kena bawa lah, maksudnya kalau dah ada pukul batu keluar ayat. Boleh faham tak? Kalau tak bawa batu tu payahlah nak cari ayat. Jadi batu tu sentiasa dibawa dalam perjalanan di atas belakang lembu. Ada yang mengatakan bahawa batu-batu ni bukan diletak di atas belakang lembu. Ada riwayat yang menyebut batu ni diletak di atas belakang kaldai. Itu adalah beza. Satu kata lembu, hak ni kata kaldai. Tapi riwayat hak kata kaldai ni ada special pula belah malam. Siang hari bucu-bucu tadi mengeluarkan 12 mata air, tapi malam bila berjalan dalam gelap, bucu tadi mengeluarkan cahaya sebagai penyuluh dan penerang. Oh, boleh jadi lampu pula. Pelik-pelik dah periwayatan. Tapi periwayatan ni disebut, Dagi menyebut bahawa batu ni sebenarnya diturunkan sejak zaman Nabi Allah Adam lagi. Oh, ni lagi power. Batu ni diturunkan sejak zaman Nabi Allah Adam dan diperturunkan kepada individu-individu tertentu sampailah benda ni diwariskan kepada Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Diwariskan kepada Nabi Allah Syuaib. Dan kita tahu peristiwa sewaktu keberadaan Nabi Allah Musa di bumi Mesir dulu, dia pernah tersilap tertumbuk salah seorang bangsa Kipti yang sama kaum dengan Fir'aun sampai kawan tu mati, terbunuh tanpa sengaja lah. Jadi dia melarikan diri, pendek cerita, menuju ke negeri Madian. Di situ dia bertemu dengan Nabi Allah Syuaib. Dan ada juga periwayatan daripada pandangan ulama mengatakan lelaki itu berkebetulan nama Syuaib tapi bukan Nabi. Nama dia memang Syuaib tapi bukan Nabi. Dan ada yang kata tu dah Nabi Syuaib. Jadi di situ lama kelamaan kahwinlah Nabi Musa. Kalau tu lah Nabi Syuaib, kahwinlah dengan anak Nabi Syuaib. Kalau tu bukan Nabi Syuaib, dia kahwinkan anak lelaki yang bernama Syuaib tadi. Okey. Bila kahwin, mahar dia apa? Mahar dia ialah kamu diminta supaya mengembalakan binatang-binatang ternakan kami selama 8 tahun. Kalau menggenapkan 10 tahun lagi cantik. Jadi di samping Nabi Musa duk bekerja sebagai mahar dia tadi 8 atau 10 tahun tadi, waktu itulah Nabi Allah Syuaib memberikan tongkat dia. Biasalah nak jaga binatang ternakan ni kena ada tongkat, nak halau, nak kepung, nak kejak tu. Jadi tongkat ada dengan Nabi Musa, ada pukul laut, pukul batu tu sebenarnya adalah pemberian asal daripada mertua dia Nabi Allah Syuaib lagi. Jadi bila dia nak kembali semula ke Mesir, barulah Nabi Syuaib tadi bagi batu tadi. Dah tongkat tu ada dah, bagi pula batu tu. Inilah kata riwayat hak kata sejak zaman Nabi Syuaib lagi batu, turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Tu satu periwayatan. Jadi dalam bab ni selalu dikaitkan dengan isu isteri-isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan. Sebab nas-nas yang ada dalam agama kita Islam hanya menyebut tentang Sarah ataupun Hajar, Sarah ataupun Hajar. Tetapi ramai yang menimbulkan persepsi tentang keberadaan Kontura di sisi Nabi Allah Ibrahim. Who is Kontura? Dikatakan sebagai isteri ketiga Nabi Allah Ibrahim. Adakah Kontura ni nama yang diwujudkan semata-mata sebagai persangkaan dan persepsi, ataupun Kontura ni tak ada ataupun ada? Bila kita melihat kepada kitab Taurat, dalam Taurat disebutkan tentang Kontura sebagai isteri ketiga Nabi Allah Ibrahim. Dan anak-anak yang dihasilkan hasil perkahwinan tadi ada 6 orang, merujuk kepada Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Isbak, Syu'ah.
Dalam nombor 4 tu ada satu nama Madian. Bila kita merujuk kepada salasilah susur galur keturunan Nabi Allah Syuaib alaihissalam, Syuaib bin Mikail, Mikail bin Yashjur, Yashjur bin Madian, dan tempat tu pun nama Madian. Maksudnya Nabi Allah Syuaib adalah cicit kepada Madian. Dan bila diikuti salasilah seterusnya, memang Madian ini merujuk kepada anak Nabi Allah Ibrahim dengan Kontura. Isteri kepada Nabi Allah Syuaib adalah Raksia, iaitu anak kepada anak saudara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Panjang perbahasan tu biar. Cuma ni nak cerita kata tentang keberadaan Kontura di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu satu riwayat batu tu. Dan yang terakhir, riwayat tu kata batu tu pula batu yang hak awak lari baju Nabi Musa dulu waktu dia mandi di sungai. Sampai ke tahap batu dulu lagi. Ingat tak kes waktu Nabi Musa mandi di sungai tu, dia letak pakaian dia tepi sungai tu, pakaian dia tu batu tadi bergerak buat lari pakaian dia. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah kan? Batu tu dah dalam hadis boleh rujuk. Nabi Musa dia nak turun mandi, dia tanggalkan pakaian dia, letak di tebing tu, letak atas batu, dia turun mandi. Tiba-tiba batu tadi bergerak, kemudian melarikan. Batu boleh bergerak, batu boleh lari, buat lari pakaian dia. Jadi Nabi Musa keluar daripada sungai tadi, kejar batu tadi. Kejar batu tadi, akhirnya dia dapat batu tadi. Panjang kes. Ni sebenarnya kes nak menafikan di sisi Bani Israel bahawa Nabi Allah Musa alaihissalam mempunyai perkara-perkara kepincangan, kecatatan atau benda-benda yang tak elok pada tubuh badan dia. Tu asal isu cerita ni. Tapi nak kata batu hak lari itulah batu yang dipukul oleh Nabi Musa sehingga memancar. Banyak riwayat sangat. Tapi hak betulnya wallahu alam lah, batu tu terasing daripada bukit Bukau atau sememangnya yang disebutkan oleh orang-orang Arab Mesir, batu sebenar tu hak memang duduk pada gunung atau memang duduk pada bukit, bukan batu yang berasingan. Ada juga yang kata batu tu setinggi Nabi Allah Musa, iaitu 10 hasta. Batu tu setinggi Nabi Allah Musa 10 hasta, bukan 1 hasta kali 1 hasta. Banyak periwayatan, tapi kita datangkan ini sebagai tambahan info, maklumat dan informasi kepada kita berkaitan tentang batu yang dipukul oleh Nabi Allah Musa. Baik, di sinilah yang disebutkan oleh Imam Mujahid 4 benda tu. Ingat ke tak? Ingat ke tak 4 tu? Yang pertama tadi tentang belah Laut Merah, yang kedua dinaungi awan, yang ketiga Allah bagi makan manna salwa, yang keempat keluar 12 mata air. Tetapi Imam Abu Ali, seorang lagi imam yang hebat dalam bab pentafsiran, beliau menafsirkan dalam bentuk yang berbeza. Beliau mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel itu ialah berupa dijadikan daripada kaum mereka, bangsa mereka itu para nabi dan para rasul. Dan yang kedua ialah diturunkan kepada mereka kitab-kitab yang utama. Itulah nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Yang disebut oleh Imam Abu Aliyah ini sama seperti seruan yang pernah disebut oleh Nabi Musa di hadapan kaum dia sewaktu dia keberadaan dan sezaman dengan dia. Rujuk surah Al-Ma'idah ayat yang ke-20. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-20 Allah berfirman, Ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam ya'ti ahadan minal alamin. Al-Ma'idah ayat 20. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka, dalam ayat ni Allah sebut 3 benda. Pertama, iz ja'ala fikum anbiya, dijadikan daripada Bani Israel ini ramainya para nabi dan para rasul. Ini memang kita tak boleh nafikan. Hampir peratusan besar utusan-utusan Allah yang namanya nabi dan rasul ni diutuskan daripada kalangan Bani Israel. Terutama 2 Bani Israel yang besar, iaitu Lewi. Daripada Lewi adanya Nabi Musa, daripada Lewi adanya Nabi Harun, daripada Lewi adanya Nabi Ilyas. Tu contoh nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Lewi. Ada yang datang daripada keturunan Yahuza, Nabi Daud daripada Yahuza, Nabi Sulaiman daripada Yahuza, Nabi Yahya Yahuza, Zakaria Yahuza, Nabi Isa Yahuza. Dan ada yang datang dari jalur Bunyamin, seperti Nabi Allah Ilyas datang daripada jalur Bunyamin.
Ada yang datang daripada jalur saudara Nabi Allah Yaqub, abang Nabi Allah Yaqub, kembar Aish dulu. Datang daripada Aish Nabi Ayub, datang daripada Aish Nabi Zulkifli. Ni antara nabi-nabi dan rasul yang pernah lahir daripada kalangan Bani Israel tadi. Memang Allah bagi pada mereka tu nikmat yang pertama. Yang kedua, wa ja'alakum mulukan, menjadikan kamu sebagai satu bangsa baru yang merdeka. Sebelum ni duduk di Mesir, apa kita sebut tadi? Ditindas, disiksa, jadi buruh, jadi pekerja, jadi kuli. Bila selamat ni, kamu dah jadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, freedom people. Tu nikmat. Yang ketiga, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah memberikan kepada kamu satu benda yang Allah tak bagi kepada bangsa lain, kaum lain atas dunia. Tak ada orang lain. Apa yang Allah bagi pada mereka tak ada pada kita, tak ada bangsa lain. Hanya pada Bani Israel, iaitu kitab-kitab. Turun kitab Taurat pada Nabi Allah Musa, Musa Bani Israel. Turun Zabur pada Nabi Allah Daud, Daud Bani Israel. Turun Isa pula. Turun kitab Injil pada Nabi Allah Isa pun Bani Israel. 3 kitab utama sebelum Quran tak turun pada kaum lain, tak turun pada bangsa lain, tak turun pada tribe lain, kecuali 3 ni hanya Bani Israel. Walaupun kita tak nafi, mungkin ada nabi-nabi daripada kaum lain, mungkin ada nabi-nabi daripada negeri lain, mungkin ada nabi daripada daerah dan wilayah lain, mungkin ada nabi daripada negara lain, tapi kitab yang 3 ni hanya kalangan Bani Israel. Ni yang Allah sebut satu nikmat yang kami tak bagi pada bangsa ataupun kaum lain dalam dunia ni. Jadi inilah disebut 3 benda sebagaimana Al-Ma'idah 20 mengikut pandangan Imam Abu Aliyah. Walaupun demikian, sama ada pandangan Imam Mujahid atau Imam Abu-Liyah, dua-duanya merujuk kepada pandangan yang betul. Kalau kita perhatikan 4 yang atas, yang awal, dan 3 yang bawah, semuanya adalah sebenar-benar nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel. Tak boleh nak kata hak tu betul, hak tu salah. Kalau kita tengok hak tadi, diselamatkan daripada Fir'aun, tu nikmat memang. Bagi naungan awan, tu nikmat, benar. Bagi manna wassalwa, tu nikmat, benar. Bagi 12 mata air, tu nikmat, benar. Dijadikan dari kalangan Nabi dan Rasul pun nikmat. Dibebaskan jadi bangsa merdeka pun nikmat. Dan diberikan kitab-kitab pun nikmat. Walaupun perbandingan dari sudut benda, tapi semua merujuk kepada nikmat. Bahkan Allah sebut dalam ayat lain, contoh, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wa anni faddaltukum, kami lebihkan kamu daripada bangsa-bangsa dan kaum lain yang hidup sezaman dengan kamu lah. Bukan sampai hari ini. Yang sezaman dengan kamu, mana-mana ada kaum, yang sezaman dengan kamu, mana-mana ada bangsa, kami lebihkan kamu daripada mereka. Itu kelebihan yang Allah bagi. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 32, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin, dan kami telah memilih kamu dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa lain dalam dunia. Banyak kelebihan yang Allah bagi. Tapi ayat seterusnya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janji-janji kamu terhadapku, dan nescaya aku akan penuhi janji-janjiku terhadapmu. Sebenarnya ni poin kita malam ni. Apakah perjanjian-perjanjian Allah, persetiaan Allah dengan Bani Israel? Secara umum, jumhur ulama mengatakan perjanjian tersebut antara Allah dengan Bani Israel ialah berkaitan dengan keberadaan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang paling besar antara janjinya ialah bila Nabi dan Rasul akhir zaman merujuk kepada Nabi Muhammad benar-benar muncul, benar-benar terbit dan lahir, dan Bani Israel yang sehidup, Bani Israel yang sezaman, Bani Israel yang semasa dengan keberadaan baginda junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestilah memperakui, meyakini bahawa baginda adalah nabi dan rasul yang terakhir, kemudian mengikuti seruan dakwah dan ajakan Muhammad, iaitu masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Tu janji. Tapi mereka buat ke tak? Mereka buat ke tak janji itu? Mereka tunai ke tak janji itu? Mereka lunas ke tak janji itu? Ada sebahagian kecil yang ikut. Kita tahu ada sebahagian Yahudi yang beriman pada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Ada nama robba-robba yang besar, rahib-rahib yang besar zaman Rasulullah di Madinah. Ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab bin Al-Ahbar, ada Wahab bin Munabbih, dan nama-nama lain yang masuk Islam. Tapi sebahagian besar Yahudi di Madinah, baik Quraizah, baik Qainuqa atau Bani Nadir, kebanyakannya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Tapi dalam hal ini tabi'in besar, akabirut tabi'in, iaitu Imam Hasan Al-Basri, mendatangkan dalilnya berupa ayat Al-Quran Al-Ma'idah ayat yang ke-12 merujuk kepada perjanjian Allah dengan Bani Israel. Apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-12? Walaqad akhadhallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-Maidah ayat yang ke-12. Dan ingatlah ketika mana Allah mengambil persediaan dan perjanjian dengan Bani Israel, wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami bangkitkan, kami keluarkan kepada mereka 12. Sekali lagi angka 12 keluar. Tadi 12 ta'ainan, 12 mata air. Kali ini 12 naqiba. Kami lantik bagi mereka 12 orang nakib. Kita pun guna nakib hari ni bila pergi usrah dah. Hang usrah dengan siapa? Oh, nakib aku ustaz tu lah, nakib aku ustaz ni lah, nakib aku ustaz ni. Kita guna nakib pemimpin, ketua. Jadi siapakah 12 orang pemimpin, 12 orang nakib yang dimaksudkan dalam ayat ini? Sebab terlalu sinonim dan banyaknya angka 12 yang dikaitkan dengan Israel. 12 mata air. Sebelum tu 12 Bani Israel. Kali ini 12 nakib. Kemudian selepas zaman Yusha bin Nun, selepas zaman Khalid bin Yafuna, selepas zaman Hizkil bin Buza, akan ada 12 para hakim pula. Oh, banyak 12. Jadi malam ni saya nak suruh beza 3 benda saja. Beza 12 Bani Israel dengan 12 para hakim dengan 12 para nakib. 12 Bani Israel lain, 12 para hakim lain, 12 nakib ni yang wa ba'athna minhum 12 nakib lain. Contoh 12 Bani Israel merujuk anak-anak Nabi Yakub yang selalu kita duk sebut tu, Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuda, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. Tu 12 Bani Israel. Kalau 12 hakim, 12 hakim ni yang kemudian, yang Nabi Musa dah wafat, 12 hakim ni Nabi Harun dah wafat, 12 hakim ni Nabi Yusha bin Nun dah wafat, 12 hakim ni Khalid bin Yafuna dah wafat, 12 hakim ni Hizkil bin Buza dah wafat. 3 orang raja secara individu, barulah naik 12 para hakim. 12 para hakim ni yang pertama Otnil, yang kedua Ehud, yang ketiga Samgar, yang keempat Deborah, satu-satunya hakim wanita Bani Israel, yang kelima Gideon, yang keenam Tola, yang ketujuh Yair, yang ke-8 Yefta, yang ke-9 Ebzan, yang ke-10 Elon, yang ke-11 Abdul, yang ke-12 Simson. Tu 12 hakim. 12 nakib duduk tengah-tengah antara Bani Israel dengan 12 hakim ni. 12 nakib ni dilantik oleh Nabi Musa. 12 hakim ni lah Nabi Musa lantik waktu nak masuk berperang dengan bangsa Kanaan. Sampai dah di sempadan ni nak masuk berperang dah. Nak masuk berperang. Dalam tu memang orang hebat-hebat, orang Gasar. Dalam tu ada orang Kanaan. Dalam tu ada orang Yabusiyah. Dalam tu ada orang Amori. Dalam tu ada bangsa Filistin. Dalam tu ada bangsa Fonisia. Banyak. Tapi sebab nak berlawan ni lantik 12 ni. Tapi yang jadi masalah, 2 kumpulan saja, 2 nakib saja yang berani berperang, 10 lagi penakut wahid. Hak tu jadi jam tu. Jadi hak nak jadi 2 orang hak berani tu adalah perisik. Sebelum nak masuk, Nabi Musa lantik perisik pergi tengok dalam ni ada bangsa apa, bagaimana bentuk muka bumi, kita nak berperang ni. Hak 2 orang perisik itulah Nabi Allah Yusha bin Nun yang jadi teman Nabi Musa waktu cari Nabi Khidir dulu, satu. Yang kedua Khalid bin Yafuna, setengah riwayat sebut Khalid bin Yuqanna. 2 orang ni masuk, hampir tertangkap dan ditawan, tapi disebabkan seorang wanita nama Rahab, dia manipulasi keadaan, mereka ni diselamatkan. Balik cerita, rupanya orang dalam ni hak kita takut nak masuk ni, mereka pun takut juga. Kita ni, ingat ke kita kecil, mereka besar, kita duk takut nak masuk. Rupanya berita yang sampai, mereka dalam ni pun duk gerung dah kat kita. Pasal apa gerung? Bukan gerung kerana kita kecil, tapi sebab berita-berita tentang kita dah sampai pada mereka. Oi, geng-geng hak nak serang kumpulan kita tu, satu kumpulan yang Allah Tuhan dia tolong. Di dalamnya ada Nabi, dalamnya ada Rasul, dalamnya Nabi yang ada mukjizat. Dah sampai berita bahawa Nabi Musa pukul laut terbelah 2. Oh, gila geng ni.
Dah sampai Allah naungi awan, oh hebat. Dah sampai turun makanan special, manna wa salwa. Dah sampai Allah bagi tahu pukul batu keluar tu. Jadi macam-macam tu. Oi, hebat bangsa anak sekarang kita. Padahal geng dalam pun takut dah dengan mukjizat hebat-hebat. Hak luar pula tak tahu cerita, dia takut dengan besar kawan tu kat dalam. Dua-dua lah jadi jeng. Maksudnya 12 ni saya boleh sebut tolak pada Nabi Yusha dengan Hizkil bin Khalid bin Yuqanna, 2 orang dah. 10 lagi. Yang pertama Syamiyah, yang kedua nama dia Safat, yang ketiga nama dia Yijal, yang keempat nama dia Falti, yang kelima nama dia Gajar, yang keenam nama dia Gadi, yang ketujuh nama dia Amiyah, yang ke-8 nama dia Setul, yang ke-9 nama dia Nauhbin, yang ke-10 nama dia Gaul. 10 campur 2 tadi 12. Ni lah 12 nakib. Tapi masalah 2 hak geng-geng bawah Yusha bin Nun dengan bawah Khalid bin Yafuna tu hak berani, hak 10 lagi takut. Hak ni lah yang sebut izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nak berperang sangat, masuklah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali pergi berperang. Kami tunggu sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Cak lupa tak? Cak lupa. Pilah kamu berperang, ajak Tuhan kamu sekali. Tuhan Nabi Musa tu siapa? Kalau setakat Musa hang nak perang sangat, hang lah masuk ni. Hang nak masuk, masuklah. Ajak Tuhan kamu sekali pergi berperang. Tuhan Nabi Musa tu siapa? Celupa. Keceluparan ni lah sebenarnya. Lepas tu banyak PA perangan mereka, Allah tarik balik dah tanah yang dijanjikan. Allah tarik balik dah. Yahudi ortodok hari ni hak sebenar tahu kisah ni. Sebab tu mereka tak mau. Mereka lebih selesa hidup dengan orang Islam dan Kristian zaman Turki Osmaniyah dulu. Zaman Turki Osmaniyah adalah sebaik-baik zaman bersatunya 3 agama ni. Mereka bukan melabelkan diri mereka atas dasar agama. Bila tanya orang Islam, I am Palestinian. Bila tanya orang Kristian, I am Palestinian. Bila tanya orang Yahudi, I am Palestinian. Mereka menganggap mereka orang Palestin. Zaman Turki Osmaniyah boleh duk aman damai. Jadi kacau bila macam hari ni, bila Osmaniyah jatuh, naik negara haram Israel. Itu yang jadi masalah. Orang-orang seperti Abu Dhad Israel Natural Karta yang ortodok, mereka tahu the promised land ni Allah dah tarik balik. Tapi mereka hak Zionis, hak jahat, hak aru biru ni lah yang duk angkat balik tema tanah perjanjian, kita kena kembali semula beramai-ramai. Tapi tak apalah, tu memang low lah. Sebab Dajjal akan bertahta dan merajai di situ. Memang tu sunnah yang Allah nak buat pun, tak kisahlah tu. Tapi itulah hakikat dia. 12 nakib. Boleh faham sekarang 12 Bani Israel, 12 akib. Ni 12 nakib. Allah kata, inni ma'akum, aku akan sentiasa bersama kamu. Sentiasa. Selama mana? Lain aqamtumus solat, kamu menunaikan solat. Tengok, solat Allah tak pernah pisah. Sama ada dalam ajaran Tauhid, ajaran Zabur, ajaran Injil, lebih-lebih lagi ajaran Al-Quran. Wa ataitumuz zakah, selama mana kamu menunaikan zakat. Allah tak pernah miskan persoalan zakat dalam Taurat, tak pernah miskan dalam Zabur, tak pernah miskan dalam Injil. Bahkan lebih jauh dalam Al-Quran selalu dipadankan seperti pinang dibelah dua. Kalau mari aqimis solat, mesti datang wa atuz zakah. Wa amantum birusuli, selama mana kamu beriman dengan rasul-rasul yang aku datangkan. Wa azzartumuhum, bukan saja beriman dan kamu bantu mereka. Zaman Nabi Musa, mari Nabi Musa, tolong dia. Zaman Nabi Harun, mari Nabi Harun, bantu, tolong dia. Zaman Nabi Daud, mari Nabi Daud, bantu, tolong dia. Tapi ingat perjanjianku dengan kamu, mari Nabi Muhammad, bantu dia, tolong dia, masuk agama dia, percaya pada dia, membenarkan ajaran dia. Kamu tak buat. Bahkan bukan kamu tolong, kamu lawan pula. Kamu beragenda atas dia, kamu berkonspirasi atas dia, kamu menentang, melawan dia. Terbalik kok. Hanya kerana dia lahir daripada Bani Ismail, bukan Bani Israel. Cukup besar kedengkian dan hasad yang dimiliki oleh Bani Israel. Wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kamu memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Bila kamu buat semua benda ni, semayang, zakat, beriman pada Nabi dan tolong dia, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa yang selama ini kami bebankan di atas pundak. Pundak ni maksud belakang ataupun tengkuk kamu. Dosa-dosa kamu duk buat sezaman dengan Nabi-Nabi dan Rasul dulu sampai hari ni, kalau mari Muhammad kamu beriman dengan dia, kami hapus terus. Kalau aset kerajaan dia panggil hapus kira terus. Hapus kira, batal semua dosa-dosa, batal semua maksiat-maksiat, batal semua jahat.
minta kamu beriman, percaya pada dia, masuk agama Islam, tolong dia, settle. Satu, hapus dosa. Allah sebut yang kedua, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan setakat hapus dosa, kami akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya terdapat aliran anak-anak sungai di bawahnya. Dosa pun hapus, syurga pun masuk. Apa lagi yang nak? Tapi mereka tak buat. Bila mereka tak buat, tak dapatlah penghapusan dosa tu. Bila mereka tak buat, tak dapatlah syurga yang Allah janjikan pada mereka. Tapi itu adalah pendapat yang dibawa oleh Imam Hasan Basri. Tetapi dalam tu perjanjian hanya menyebut angkat 12 nakik, semayang, puasa, tolong Nabi. Tapi hakikatnya yang jumhur itu lebih tegas, iaitu sebenarnya yang Allah ambil ialah perjanjian mereka yang ada di dalam dalam Taurat, yang mana Allah telah memberitakan tentang kedatangan dan kehadiran seorang Rasul akhir zaman yang disebutkan ciri-ciri dan sifat dia dalam kitab Taurat. Bahkan dalam Injil sekalipun Allah masih lagi merakamkan benda sama akan kehadiran dan ketibaan Nabi akhir zaman, disebutkan ciri-ciri dan sifat dia, tetapi disembunyikan. Sebab dua sifat paling teruk yang dimiliki oleh mereka. Satu, dia sembunyikan, dia sembunyi terus. Yang kedua, dia cerita tetapi dia memutar belikkan fakta. Ayat ni cerita pasal Nabi Muhammad ni, ayat ni bukan Muhammad, ayat ni pasal orang lain, ayat ni pasal individu lain, dia putar belik. Kalau hak rasa jelas terang akan lahir nama Ahmad, weh bahaya ni, potong sembunyikan dan jangan bagi orang tahu. Satu dia sembunyi, satu dia nyatakan, tapi dia putar belik fakta. Inilah kebanyakan ayat-ayat yang turun selalu menyebut wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu memperjualbeli dan memperdagangkan ayat-ayat kami dengan nilai-nilai dunia dan harga yang sedikit. Ayat ini selalu dicantum dengan Bani Israel sebab mereka suka memutarbelikkan fakta dan menyembunyikan kenyataan yang sebenar berkaitan dengan Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama besar dalam ilmu tafsir, kitab tafsir dia Mafatihul Ghaib, disebut tafsir kabir, panjang berpuluh-puluh jilid, antara tafsir yang paling besar yang kita ada dalam karyawan Islam hari ini. Dalam tu disebut sebenarnya sebelum ni banyak dah nabi-nabi yang terdahulu menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad ni. Bukan saja dalam Taurat, bukan saja dalam Injil, bukan saja dalam kitab, seolah-olah di lisan nabi-nabi dan rasul mereka juga bercerita kepada kaum dan bangsa mereka tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Bukan saja dari sudut kitab, tapi juga dari sudut lidah lisan mereka secara turun-temurun tentang kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad. Wa iya ya farhabun, dan kepadaku lah seharusnya kamu tunduk dan takut. Inilah elemen paling penting farhabun, irhabah. Dalam Quran ada dua kita sebut, basyiran wa nazira, berita gembira dan berita ancaman. Satu lagi disebut targhib dan tarhib. Targhib ni anjuran supaya dibuat, supaya dilakukan. Satu lagi tarhib, peringatan. Jadi ayat ni adalah ayat targhib yang berpindah kepada tarhib. Tarhib di hujung tu, wa iya ya farhabun. Mula-mula Allah cerita beranjuran, wahai Bani Israel, masuklah Islam, percayalah kepada Nabi Muhammad. Kalau Kelantan disebut kecek tak? Oh, masuklah Islam, percayalah pada Nabi Muhammad. Kami sebut nenek moyang kamu orang baik-baik, kami bagi nikmat pada kamu, ingat perjanjian kamu. Tapi last sekali dia mari dah tarhib tu. Kalau kamu tak buat, kamu ingkar perjanjian, kamu langgar perjanjian, ingat kepada aku kamu akan tunduk, pada aku kamu akan kembali. Keras sikit belakang tu, wa iya ya farhab. Mula-mula tarhib, kemudian bagi ancaman, mula-mula tarhib, kemudian bagi peringatan. Ini standard mana-mana ayat Quran. Bila datang cerita syurga, pasti Allah cerita pasal neraka. Bila Allah cerita pasal pahala, mesti cerita pasal dosa. Bila cerita pasal baik, mesti cerita pasal buruk. Okey, buruk tak buruk 9 suku dah. Boleh berhenti ya? Cukuplah satu ayat dah. Cukuplah satu ayat. InsyaAllah kita akan sambung lagi di hari-hari dan masa-masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun rumusan pada malam ini, itulah yang saya nak bagi, ialah antara poin perjanjian dan persetiaan yang Allah buat terhadap Bani Israel ketika ataupun semasa zaman keberadaan mereka di samping Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi salam. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.